الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dipertemukan oleh Allah SWT dengan Aidilfitri setelah melalui madrasah Ramadan selama sebulan. Ramadan sebagai bulan ibadah, bulan rahmat dan bulan pembinaan jiwa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dan telah dirancang oleh Allah SWT sendiri. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta mereka yang istiqamah mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini. Bagi pihak kepimpinan dan seluruh warga haluan Malaysia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Ramadan adalah madrasah untuk membina takwa. Ramadan sebagai madrasah tarbiyah adalah merupakan satu anugerah Allah SWT untuk melatih dan mendidik hati dan jiwa kita, juga fizikal dan emosi kita. Ramadan juga adalah satu proses untuk membina disiplin kita. Bagaimana Allah telah menjadikan pelaksanaan Ramadan ini seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya bila bersahur dilewatkan, bila dibuka puasa diawalkan. Ini adalah satu disiplin yang harus kita sentiasa hayati dalam kehidupan kita melalui proses yang dibentuk melalui madrasah Ramadan ini. Dan Ramadan juga adalah merupakan satu proses untuk membina kesabaran di kalangan orang-orang yang berpuasa. Ini adalah satu pengajaran yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umpamanya telah diajar oleh Rasulullah SAW, bila ada orang provoke kita untuk melaksanakan sesuatu perkara sehingga melahirkan kita marah, tapi kita diajar di Rasulullah SAW untuk tidak menjawab provokasi itu, tapi dengan berkata bahawa saya berpuasa. Ini adalah merupakan satu pengajaran yang harus kita ikuti untuk nak membina hati di jiwa kita yang sentiasa bersabar dalam melaksanakan penghayatan kehidupan kita hari-hari. Puasa juga adalah satu proses untuk melahirkan empati terhadap golongan yang susah. Apabila kita berlapar, maka kita juga menghayati kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang yang susah. Seperti mana yang disebut oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang bermaksud wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perkara yang sangat asasi yang harus kita faham ialah Ramadan adalah latihan untuk melahirkan manusia yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Nah, sifat takwa inilah yang seharusnya menjadi hasil daripada proses puasa ataupun di bulan Ramadan ini. Jadi manusia yang bertakwa akan lebih penyayang, adil dan bertanggungjawab terhadap Allah, terhadap masyarakat dan terhadap dirinya sendiri, insya-Allah. Dan setelah menjalani latihan Ramadan ini, maka akan tibalah masanya
kita akan meraihkan Aidilfitri ini sebagai satu tanda penghayatan ataupun meraihkan kemenangan dalam melawan hawa nafsu, dalam melawan apa juga rintangan untuk melaksanakan kesabaran dan untuk melaksanakan latihan di sisi Allah SWT. Supaya insya-Allah dengan perayaan hari Aidilfitri inilah akan menjadikan kita kembali kepada fitrah yang suci bersih di hadapan Allah SWT. Dan sudah pasti bahawa perkara yang harus kita ingat apabila kita merayakan Aidilfitri ini, kita seharusnya merayakannya dengan panduan takwa di sisi Allah SWT. Bukan merayakannya dengan campuran hawa nafsu atau percampuran maksiat dan perkara-perkara yang boleh membawakan kepada dosa. Dengan Aidilfitri ini, insya-Allah kita akan dapat melahirkan satu suasana yang maaf memaafi antara satu dengan lain dan mengeratkan lagi silaturahim serta menyantuni keluarga dan juga masyarakat sekitar, terutama di kalangan jiran-jiran. Hakikat kegembiraan mukmin ini sebenarnya adalah kegembiraan kerana berjaya melalui madrasah Ramadan, berjaya seperti yang disebutkan di atas tadi melawan hawa nafsu. Kegembiraan juga kerana mendapat peluang untuk memperbaiki diri melalui madrasah Ramadan ini. Persoalannya ialah adakah semangat Ramadan ini akan terus hidup selepas daripada Ramadan ini, bermula dengan Syawal dan seterusnya. Inilah satu perkara yang sangat penting kerana apabila kita melalui latihan ini sebenarnya lah untuk mempersiapkan diri kita untuk hidup selama 11 bulan lagi. Dan selepas 11 bulan lagi tadi akan diperbaharui latihan itu dengan latihan yang baru pula. Supaya insya-Allah kita sentiasa berada di atas landasan iman dan takwa senantiasa dari masa ke masa dalam seluruh hayat hidup kita ini. Jadi inilah perkara yang sangat penting apabila telah melalui Ramadan ini, untuk kita sentiasa menjaga solat kita, menjaga Al-Quran kita. Solat bukan sahaja yang wajib, tetapi juga diikuti dengan sunat, terutama sunat rawatib dan sunat-sunat yang lain termasuk qiyamul lail, malam, iaitulah tahajud, witir dan lain-lain. Membaca Quran pun sama, dia seharusnya diikuti oleh penghayatannya. Apa yang kita bacakan tadi harus difahami dan dilaksanakan dan dibawa kepada masyarakat supaya masyarakat sama-sama akan dapat juga menjadi celik Al-Quran. Begitu juga amalan-amalan yang dianjurkan melalui proses Ramadan ini termasuk bersedekah ataupun infak dan sentiasa menjaga akhlak kita. Harus ditegaskan bahawa Ramadan bukanlah ibadat yang berbentuk bermusim, tetapi Ramadan adalah satu proses pembinaan kehidupan sepanjang tahun ataupun sepanjang hayat kita, sehinggalah kita kembali bertemu Allah SWT. Harus kita ingat bahawa di samping kita bergembira menyambut Aidilfitri ini, terdapat di luar sana ramai saudara kita yang menyambut Aidilfitri dalam keadaan kesedihan kerana krisis kemanusiaan yang berlaku, termasuk umpamanya di Gaza, di Syria dan wilayah konflik yang lain. Termasuk sekarang ini umpamanya ialah di Timur Tengah apabila berlakunya peperangan antara US dan Israel melawan Iran. Ini adalah merupakan satu suasana yang terbaru di mana sudah berlaku perkembangan yang tidak baik dari segi keselamatannya. Dalam suasana yang ada ini, harus kita lihat bahawa ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Ada juga anak-anak yang kehilangan ibu bapa. Ada juga masyarakat yang masih menunggu keamanan. Ada juga anak-anak di Gaza yang menyambut Aidilfitri di tengah runtuhan rumah mereka. Ada ibu bapa yang tidak mampu menyediakan makanan raya untuk anak-anak mereka. Dan ada keluarga yang hanya mampu berharap agar hari esok masih ada keamanan.
dan bahkan yang sangat menyayat ialah puasa yang mereka laksanakan dalam keadaan tidak bersahur dan tidak berbuka kerana ketiadaan makanan. Inilah realiti yang ada yang sangat menyayat. Di samping kita dalam keadaan yang banyak berlaku pembaziran. Islam sebenarnya mengajar kita berkenaan dengan persaudaraan yang bukan sahaja terikat kepada kelompok-kelompok tertentu, bahkan Islam mengajar kita persaudaraan yang berbentuk seluruh alam jagat ini. Seperti hadis yang bermaksud perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayang, belas kasihan dan simpati sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh turut merasai kesakitan dengan berjaga malam dan demam. Inilah realiti yang seharusnya ada di kalangan kita. Maknanya penderitaan umat adalah tanggungjawab bersama. Empati perlu diterjemahkan kepada tindakan. Seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32 yang bermaksud barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Ini adalah satu perkara yang sangat besar maknanya. Kerana Islam menekankan nilai kemanusiaan sejagat. Menyelamatkan manusia adalah amanah yang sangat besar. Dalam hal inilah, haluan melalui sejuta barakah Ramadan telah membuat satu aktiviti untuk membantu golongan-golongan yang terjejas. Termasuk melalui sejuta barakah Ramadan ini ialah untuk memberi bantuan makanan di bulan Ramadan dan juga bantuan berbuka puasa. Bantuan ini merangkumi bantuan dalam negara kepada keluarga berpendapatan rendah iaitu B40, termasuk miskin bandar dan luar bandar. Ibu tunggal, warga emas, pelajar-pelajar IPT, juga komuniti yang memerlukan, termasuklah orang asli dan pelarian yang berada di Malaysia ini. Bantuan antarabangsa termasuk ke Gaza, ke Syria dan beberapa negara jiran seperti di Filipina, terutama di Mindanao, Selatan Thailand, Aceh dan juga Vietnam. SPR ini sebenarnya adalah satu manifestasi solidariti rakyat Malaysia terhadap semua golongan yang terjejas, sama ada yang berada dalam negara ataupun di luar negara. SBR adalah merupakan satu manifestasi rahmah yang merotasi sempadan. Semangat Ramadan diterjemahkan kepada tindakan. Inilah yang kita harapkan dan kita inginkan pada seluruh masyarakat, terutama di kalangan ahli-ahli haluan, untuk merasai perkara yang kita laksanakan ini supaya dapat kita merasai benar-benar empati kita terhadap golongan yang terjejas. Untuk itu, haluan sangat-sangat ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh penyumbang, sama ada dalam bentuk peribadi ataupun dalam bentuk badan-badan korporat, sukarelawan dan rakan strategik, semuanya yang ada di dalam dan di luar negara. Sebenarnya kerjasama kemanusiaan tidak berakhir semasa Ramadan dan seterusnya haruslah berjalan sehinggalah selepas Ramadan. Jadi untuk itu marilah kita menyokong usaha kemanusiaan yang telah dilaksanakan ini, yang telah diuruskan sebegitu rupa untuk membantu semua masyarakat yang terjejas dalam dan luar negara ini. Dan semoga kita dengan SBR ini juga akan dapat memperkokohkan solidariti umat yang berada dalam kesusahan, dan simpati kita untuk membantu mereka akan memberikan kekuatan solidariti dalam dan luar negara yang menyebabkan nilai rahmat dalam masyarakat akan dapat dimanifestasikan. Dengan itu, marilah kita berdoa kepada Allah
agar menerima amal-amal dalam bulan Ramadan ini dalam apa juga bentuk. Sama ada berbentuk kerohanian, fizikal, kebendaan, dan lain-lain. Semoga keamanan akan wujud untuk umat Islam di seluruh dunia dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menemui atau untuk menangani ujian-ujian yang mendatang ini. Akhir sekali, semoga Aidilfitri akan dapat memperkukuhkan ukhuwah di kalangan kita dan juga di kalangan seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia. Semoga Aidilfitri akan dapat melahirkan masyarakat yang lebih penyayang dan lebih prihatin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dan sebagai penutupnya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله